Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Keadilan PKR, Muhammad Kamil Munim dalam ucapan penggulungannya menegaskan tahap sokongan rakyat yang tinggi terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semata-mata tidak memadai untuk menjamin kelangsungan kuasa tanpa disokong kerja keras jentera parti di peringkat akar umbi. Sistem politik kita ialah sistem perwakilan yang memerlukan kita ini untuk berkhidmat di bawah, meyakinkan rakyat di kawasan kita, di cabang kita, untuk memberikan keyakinan dan juga sokongan kepada kita. Dan kemenangan kita di kawasan itulah yang akan menentukan dan memastikan bahawa Datuk Seri Presiden kita dapat kita kekalkan untuk penggal yang kedua, insya-Allah. Malaysia mengamalkan sistem pilihan raya berasaskan perwakilan. Oleh itu, setiap kemenangan di peringkat kawasan dan cabang merupakan penentu mutlak bagi mengekalkan kepimpinan negara pada penggal akan datang.